Salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dia Imamku, episod ke-48. So jom kita tonton. Besar juga rumah abang. Layak ke orang macam awak masuk rumah macam ni? Rumah ni tak ada bilik je. Rumah orang susah. Apa je yang ada? Pandai abang kemas. Bersih. Maya nak tolonglah hias rumah ni sikit. Buat apa? Maya nak tinggal sini. Tinggal dengan abang. Tak boleh ke? Abang, apa dah jadi ni? Kenapa Maya ni kenapa ni? Apa dah jadi bang? Alah, kenapa ni ya? Okay, itu dia. Kali ni Humaira pergi ke rumah papan, rumah kampung kot, rumah kampung si Budin. Lepas lama tinggal di teratak mewahnya, lepas lama hidup sebagai seorang T20, orang kaya, orang kayangan. So dia selepas dia macam ni lah, lepas banyak kali dia hina Budin, hina status Budin. Sebab sebelum ni dia kata Budin miskin. Itulah, rumah papan pun boleh jadi isu, boleh jadi subjek hinaan Merah. Lepas tu dia berubah, dia tengok rumah Budin, dia kata rumah cantik, kemas macam tu. Pada saya, pada kita yang penonton ni rasa macam macam begitu sekali perubahan Humairah tu untuk mengambil hati Budin. Dan Budin bila dia tengok tu, dia pun adalah sikit kesansian, genuine ke pujian Humairah terhadap dirinya, terhadap itulah diri dia. Tapi pada saya Budin ni ada ego dia lah. Dia lepas bukan sikit tu, 38 episod. Ada yang kata sampai 40 episod. 38 episod dia menerima makian daripada dan hinaan daripada Humairah. Lepas tu adalah faktor lain, macam dia jumpa orang lain, macam jumpa Dr. Afifah. Ada faktor-faktor itulah yang perlu diambil kira. Kenapa Budin macam keras sikit, hatinya keras terhadap Humairah. Tapi adakah ini bila sampai tahap Humairah pergi ke rumah Budin tu, adakah ini titik permulaan Budin akan terima Humairah? Nak tahu juga macam mana Budin akhirnya berubah. Sebab ada yang katalah, ada yang baca novel dia. Saya macam tak tahulah, mungkin penulis skrip ni akan ubah sikit. Tapi kalaulah Budin terima Humairah, apa titik yang membolehkan Budin menerima Humairah semula? Lepas tu dekat trailer sebelum ni ada tunjuk adegan mereka solat bersama, dan Humairah adalah sebut inilah macam tajuk dia drama ni, Dia Imamku, saat di mana Budin menjadi imam. Tapi adakah itulah saat satu-satunya Budin menjadi imam, lepas tu dah tak adalah, lepas tu cerai? Jumpa lagi.